dibuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu sekalian. Banyak kalau nak cerita tanda kebesaran dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia cukup banyak, tak tercerita kita kalau kita nak cerita tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang putih lagi saya tanah, dia pergi kaji sampai pelik-pelik, sampai dia tolong dalam satu kajian dia kata gajah tak boleh lompat, dia kata satu boleh bergaji. Gajah dia kata gajah ni dia boleh buat macam-macam, tapi lompat dia tak boleh. Tak boleh fikir dia kata pada kali dia tu nak lompat macam mana dah, yang tu boleh bergaji. Dia kata apa? Dia kata lembu boleh naik tangga, tapi lembu tak boleh turun tangga. Dia try semua boleh tak boleh. Dia bawa punya kajian, dia tengok dalam internet, dia kata buat dia betul kan ni, tapi itu kajian ni bang. Lembu ni kalau dipegang tali, dia tarik, dia boleh naik tangga, tarik turun dia tak mau turun. Lembu ni dia penyakit gaya kot, dia tak boleh turun. Ceritanya kajian orang putih ni dia kata begitu. Dia kata kajian menunjukkan manusia, tidak ada manusia, dia kata yang boleh jilat siku dia, siku. Manusia tak boleh jilat siku dia, tak boleh. Dia kata siapa boleh angkat tangan? Ya. Kajian dia nak cerita, kata ni benar ni Allah buat. Dia nak apa, kata Allah buat. Memang Allah pattern tak macam tu. Tak boleh jilat siku, tak boleh. Saya pun dari bila baca macam ni try nak jilat juga. Tak boleh, betul. Tak tahu kalau ada sesuatu boleh. Saya tak boleh. Jadi betul juga apa yang dia tulis. Orang putih lah, ini lebih orang putih. Orang putih kata lagi, tapi dia tulis di situ pun dia bagi kepada Allah, kepada Tuhan. Dia kata Tuhan buat manusia ni, Tuhan ni dia create manusia ni macam ni. Dia kata apakah satu hikmah di sebalik apa yang Tuhan buat ni? Manusia ni, dia kata said mata manusia ni besar tu. Dia kata sedangkan said hidung dengan said telinga dia membesar mengikut manusia ni membesar. Mata beranak yang besar tu sampai dia mati mata dia besar tu. Dia beranak yang budak kecil tu mata dia tu, mata dia tu said tu lah sampai dia mati. Wallahu a'lam. Itu kajian yang dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak ada baca yang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat surah Al-Zariyat yang kita baca ni, Tuhan cerita sikit. Dia cerita sikit. Dia kata apa? Aku jadikan wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Daripada tiap-tiap satu benda kami jadikan dia berpasang-pasang dan betina langit, bumi dan sebagainya. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu terima dan kamu ambil pengajaran dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkan dia. Maka apabila kamu tahu tiap-tiap sesuatu iaitu lain daripada Allah itu berpasangan dan ada guru, maka Allah Ta'ala jua yang tunggal. Jadi itu pengajaran kita nak ambil. Semua benda ada pasang dia. Allah sahaja yang tunggal, tidak ada pasang bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tidak. Fafirru ilallah. Dia kata kamu tahu Allah Tuhan kita ni begitu punya dahsyat, begitu punya hebat kekuasaan dia. Fafirru ilallah. Maka kata olehmu wahai Muhammad kepada manusia, hendaklah kamu lari kepada Allah, sembah dia dan besarkan dia. Jangan tunggu dah. Allah itulah Tuhan kita. Fafirru, Quran kata fafirru ilallah. Pergi cepat-cepat sembah Allah, mengaku Allah Tuhan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak tahu lah kita macam mana kita dengan Tuhan. Saya sebut di masjid, dua masjid. Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Fairuz sekarang namanya, sempurna 50 tahun merdeka. Dia peringat, dia memberi pandangan dia sebagai satu orang yang duduk di tempat tertinggi di dalam bidang kehakiman, Ketua Hakim Negara. Dia bagi pandangan dia. Kira-kira kita dah merdeka 50 tahun dah daripada penjajah orang putih, tapi malangnya dia kata undang-undang kita masih lagi merujuk kepada common law, kepada undang-undang orang putih, common law. Dia memberi pandangan, dia kata ada baiknya setelah kita merdeka 50 tahun, kita merdekakan betul-betul
Kita buat undang-undang yang mengambil kira kita orang Malaysia dan mengambil kira Islam sebagai agama resmi kita. Saya baca cerita di dalam surah Al-Baqarah yang mata nak jatuh benar. Dia satu orang yang dihasilkan daripada sistem pendidikan yang bukan mengaji agama dan sebagainya. Dia pun sampai ke satu tahap dia mengkagumi undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sehari ke apakah Ketua negara pula keluar satu kenyataan pula. Dia sokong apa yang dikata oleh Ketua Hakim Negara. Dia kata sudah sampai masanya kita ambil kira undang-undang syariah di dalam undang-undang negara kita. Dakwah Islamiah sudah mengetuk pintu hati tak kira orang lah. Manusia pada apa kedudukan, pada ketinggian yang macam mana pun, Islam agama dia, Islam mengetuk pintu hati dia. Main tuk 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 tuk. Satu benda yang semua orang wajib rasa bangga. Jadi buat ke tak jadi buat ke, itu hal yang kedua. Hanya sekarang ni apa dia sudah sampai ke tahap itu, ke tahap manusia Islam menyadari tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia suruh kita tegakkan undang-undang dia pasti memberikan adilan kepada semua manusia. Manusia asal berdari. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ada lagi satu dua orang yang tak boleh nak terima benda ni, malanglah dia. Malanglah dia. Kerana apa? Kerana bila dia kata dia tak boleh nak terima undang-undang Allah, bermakna dia tak boleh nak terima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah kata fafirru ilallah. Hamba dah tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan apa, hebat dia sampai macam ni. Fafirru ilallah, maka hendaklah hamba segera lari mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Bahawasanya aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang-orang Arab ni, bahawasanya aku kepada hamba semua daripada Allah, aku dihantar main untuk menakuti yang nyata daripada azab yang jika kamu tidak beriman. Nabi berharap dekat orang-orang kafir musyrikin Makkah ni. Nabi kata aku tak ada interest, aku tak ada kepentingan apa, melainkan aku nak harap apa yang Allah suruh aku harap. Aku menyampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan. Aku tak mau apa, aku tak suruh apa sanjung aku tak suruh apa junjung aku tak minta duit hamba, aku tak ada yang ni semua. Aku nak